Okey dah Alright, kita recording. Okey. So, hari ni kita akan buat praktis 1 dulu. Kita akan buat start dengan praktis 1, 40 minit. Praktis 2, 40 minit. Praktis 3, 40 minit. So, semua total 2 jam. So, dalam tempoh 2 jam ni kita akan cover 3 bab lah. Kenapa cikgu ambil 3 bab untuk cover satu 2 jam ni? Sebab ni kita dah buat hari tu bab 1, 2, 3. Cuma hari ni kita nak recap balik lah. Takut ada yang tak masuk kelas hari tu. So kita recap balik sedikit beberapa soalan. Okay. Dan then untuk last class kita nanti kita akan masuk bab 6 lah. Okay. Kita akan masuk bab 6. Okay, so akan lengkap 6 bab kita akan cover. Okey, so ramai dah masuk tu. Hasilnya kita mulakan dululah kelas kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey. So, semoga hari ini dapat sesuatu untuk kita belajar matematik. Okey, so untuk tanpa melengahkan masa, kalau kita terus mulakan sesi kelas kita lah. Okey, so kalau ada masalah mic ke skrin ke macam biasa, tolong maklum kat cikgu kerana cikgu tak perasan suara ke apa ke, bagi tahu je. Okey, so untuk soalan yang pertama ni kita akan start dengan, kita akan buat terus praktis sumatif. Okey, praktis sumatif ni dia dah combine semua satu topik. Kalau yang atas ni dia dah susun ikut satu topik. Okey, so kita buat sumatif teruslah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Bulatkan integer-integer daripada senarai nombor di atas dengan menggunakan garis nombor. Susun integer itu mengikut tertib menaik. Okey. So yang mana satu bulatkan integer daripada senarai nombor di atas. So kita akan bulatkan dengan start dengan bila dia suruh bulatkan, kita bulatkanlah, jangan gariskan. Tu tak mengikut arahan dah tu. Okey, negatif 8. Okey, lagi. Negatif 9. Okey. Negatif 5. Negatif 4. Dan negatif 1. Okay. So yang cikgu tak bulatkan ni bukan integer lah. Negatif 6.0. Walaupun negatif 6.0 gunakan jadi negatif 6. Tapi still dia ada perpuluhan. Okay, so dia bukan integer. Okay, yang ni yang kedua dia bukan integer sebab dia nombor pecahan. Okay, dan 3/5 ni pun pecahan. Yang ni pecahan nombor bersampur. Okey, pecahan wajar. Okey, lepas tu perpuluhan lah. Negatif 4.3. So, jawapan dia adalah yang ni sahaja. Okey. Kemudian soalan B, dengan menggunakan garis nombor. Ni garis nombor. Susun integer itu mengikut tertib menaik. Dia nak susun integer sahaja. So, kalau dia nak susun integer sahaja, kita akan ambil integer lah. So, first kali ambil pembaris. Wajib guna pembaris. Ada setengah cikgu dia cerewet, kalau cikgu dia tak guna pembaris, cikgu bagi kosong kan. Okey, guna pembaris. Buat anak panah kiri dan kanan. Lepas tu kita tengok dekat sini integer dia semua negatif integer kan. So kita akan start kosong tu belah kanan. Tak, kosong tu belah kanan lah sebab dia tak ada langsung positif. So tak kosong sini. And then kita akan start dengan negatif 1. Okay, negatif 1.
dan diikuti oleh negatif 4. So dia akan susun ikut tertib lah, yang paling besar ke kecil. Negatif 4, negatif 5, negatif 8, 1, 4, negatif 5, negatif 8, dan last kali negatif 9. Okay. So tak perlu ikut skala pun tak apa, awak agak-agak saja. Yang penting kedudukan dia tu betul lah. Okay, yang dia daripada yang kecil, daripada besar ke kecil lah, dia berkurang. Okay, boleh? Soalan nombor 2. Cara cari nilai yang ikut yang je. Okay, tapi kena tunjukkan jalan kerja. So dia akan jadi negatif 2 tambah tolak, dia akan jadi tolak 6. Okay, so jawapan dia akan jadi negatif 8. Jadi yang kerja tu negatif 6 tolak negatif negatif. Tolak negatif. So tolak negatif maksudnya negatif-negatif jadi positif 10. Dan negatif 6 tambah 10 bersamaan dengan 4. Okay. Kemudian C 3 tambah 3 bersamaan dengan, senang je ni, D 1 tambah tolak, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tolak. So jadi 1 tolak 5. So 1 tolak 5 sama dengan apa? Sama dengan negatif 4. Okay. Alright, kita tengok soalan nombor 3. Diberi P sama dengan negatif 1, Q ialah 4 lebih besar daripada P dan R ialah 2 kurang daripada Q. Cari P tambah R. Okay. Macam mana kita nak cari nilai P tambah R? Okay, so first kali kita kena cari dulu Q tu berapa. Okay, kita tahu P adalah negatif 11. Q ialah 4 lebih besar daripada P. Q ialah okay, so maksudnya kalau kita buat nombor lain, P katakan P belah sini lah, negatif 11 kan. Betul. Dan Q ialah 4 lebih besar daripada P. So sini P. So lebih besar 4 kali, maksudnya awak kena bergerak ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Faham tak? Okay, so sekarang ni nilai apa nama? Q akan ada kat sini. So berapa tu? Okay, so dia berapa? Cuba ruang komen kat ruang, cuba tulis kat ruang komen. Berapa nilai Q sekarang? Okey, negatif 7. Yes, negatif 7. Okay, so sekarang ni jadi negatif. So kita dah tahulah Q negatif 7. Okey, so bila kita dah tahu, kita terus masukkan sahaja negatif 11 tambah R, dekat sini kita tak ada lagi nilai R. Kita kena cari dulu nilai R. Yes, kita cari dulu nilai R. Okay, R pula dia kata
R ialah 2 kurang daripada Q. Ya, so bila kurang dia ke kiri lah. 1, 2. Okay, so berapa pula nilai R? R ialah negatif Negatif 9. Salam cikgu. Ini tajuk apa? Ni bab 1. Ini bab 1. Okay, so dia akan jadi negatif 9. Yes. So sekarang kita dah ada Q. Tandakan sini Q. Sorry, sini R. Okay, so kita dah ada P, Q, R. And then kita masuk sahaja nilai P negatif 11. R tambah negatif 9. So jawapan dia adalah negatif 11 tolak 9 bersamaan dengan negatif 20. Okay, boleh? Negatif 20. Okay, cuba jawab soalan B pula. Okay, kita soalan B. Okay, try. Negatif 9. Negatif 9. Oh, dapat negatif 9 juga. Okay, kita tengok jawapan dia. So, P negatif 11 tambah negatif 9 tolak R, Q negatif 7. Negatif 7. Negatif 7 tolak R negatif 9. Ya. Ini macam tajuk bab 5 ni. Maksudnya dia bagi variable substitute value. Lebih kurang juga. Dia mat ni dia relate Okay, so kita akan dapat negatif 11. Ni kalau simplify lah. Negatif 7 tambah 9. So jawapan akhir dia adalah negatif 9. Ya, betul. Negatif 9. Betul, bagus semua. Bagus semua yang ni. Okay, next. Kita tengok lagi soalan kebat. Yang simple-simple macam ni, tak apa. Kita buat lagi soalan yang susah-susah. Okay, kita proceed dengan soalan 4. Kita proceed 4 dululah. Okay, tandakan right. Tadi kita pergi bab 2. Dalam pukul 8.30 macam tu. Tandakan right bagi pembahagian yang hasil bahagi dia 14. Negatif 14. So, yang ini kita just simply tekan kalkulator je. Cikgu keluarkan kalkulator je. Okay, so negatif 126 bahagi je lah 9. Anda tekan je kalkulator tanda right. Okay, jawapan dia right. Negatif 364 bahagi dengan 2 negatif 326. Yang ini tak payah. Tak payah right. Kita kawan-kawan kata A dengan D. Okay. Bahagi dengan negatif 15. Okay, ini bukan. Dan D jawapan dia 238 bahagi dengan negatif 17. So yang kita baca arahan tu betul-betul. Kalau dia kata right bahagi hasil yang bahagi dia negatif 14, kita right. Jangan awak pergi pangkah pula. Lepas tu yang salah tak payahlah pangkah.
Yang salah tu, biar je lah. Dia tak suruh buat apa-apa kan. So, biar je. Baca arahan tu betul. Dia suruh bulat ke, dia suruh right ke, ikut betul-betul. Okay. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Okay, hitung nilai bagi setiap yang berikut. So, untuk soalan ni, kita akan ikut BODMAS. Atau tu BODMAS. Iaitu bracket, multiple, maksudnya darab dengan bahagi. Kemudian last kali kasta dia apa? Tambah tolak. Kasta yang paling tinggi, kurungan. Lepas tu diikuti oleh darab bahagi. Darab bahagi ni dia sama level. Awak boleh buat je yang mana satu. Cikgu line saya slow. Saya cuba keluar masuk semula. Okey, boleh. Dan last kali kasta terendah adalah tambah tolak. Tambah tolak pun sama level. Awak boleh buat yang mana dulu. Okey, so kita tengok soalan A. So untuk soalan ni kita akan buat apa dulu? Kita akan buat bahagi dan darab dulu. Cuba tengok kat sini, cikgu highlight. Kita ada bahagi, kita ada darab. So kita boleh buat bahagi dan darab dahulu. So negatif 152 bahagi negatif 4. So dapat 38. So sini 38. Tambah ni tengah-tengah Kemudian negatif 7 darab 5. Negatif 7 darab 5. So dia akan jadi negatif 35. Letak kurungan. Okey, lepas tu barulah kita selesaikan. Jadi 36 tolak dengan 3. So jawapan dia adalah 1. Okey, sama dengan 1. Ya, so ni jawapan dia. So nampak macam senang tapi ada yang tak boleh jawab tu. Kena cuba. Okey, sekarang cuba buat B pula. Okey, try jawab B. Dah betul. Dan ini dapat negatif 8, 38. Salah. Dia salah tekan kalkulator ni. Yes. So yang ni betulkan balik jadi 38. So jawapan ni 3 lah. 3. 3. Okey. Okey, betul. Okey, B. B. 38 ni tadi. Betulkan balik. Cikgu rasanya talang tekan kot kalkulator sebelah tadi. Okey, B tu dapat berapa? Dapat 7. Okey, kita tengok betul tak dapat 7. So, negatif 38 tambah 17. Bahagi negatif 7 tolak 2. Okey. Boleh ringkaskan dulu macam ni. Okey, lepas tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif, tekankan kita apa? Jadi 38 tambah 17. Negatif 21. Okay, bahagi. Yang ni kita akan buat kurungan dulu kan. Negatif 3. So kalau negatif letak kurungan ni. Okay, negatif 3. Okay, lepas tu apa pun bahagilah. Negatif 21 bahagi dengan negatif 3. So dapat 7.
Okay, kita dapat 7. Okay, boleh? Alright. Boleh proceed so far, okay? Kalau okay, bagi like sikit. Kita proceed dengan soalan seterusnya. Okay, nice. Next, kita tengok soalan nombor 6. Tandakan right bagi langkah pengiraan yang menggunakan operasi asas aritmetik dengan betul. Cikgu nak tengok soalan A tadi. Soalan A ni. Boleh screenshot. Soalan A tadi. Screenshot 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. Proceed Okay, next. Soalan nombor 6. Okay, soalan nombor 6. Tandakan right bagi langkah pengiraan menggunakan hukum operasi asas aritmetik dengan betul. So, untuk A ni, kita boleh pecahkan dia. Sorry, kita boleh ambil 13 tolak 5 ataupun 5 tolak 4 dulu pun boleh. Sebab tolak-tolak ni dia punya level dia sama. So, jawapan A ni betul. Okay. Soalan B. 30 bahagi dengan 3 tambah 2. 30 bahagi 3, 30 bahagi 2. Cara dia adalah kita tekan, kita kira je. Cara dia senang je, kita buat 30 bahagi kurungan 3 tambah 2. So yang ni dapat 6 kan? Tengok belah kanan tu. Sama tak dapat 6? Yang ni dia akan jadi 10 tambah 5 tambah 15. So dia jadi belah kanan ni dia jadi 25. Betul tak? So kalau 25 maksudnya salah lah. Belah kanan ni jadi 25. So yang ni salah. Awak tekan je kalkulator kat sini. Tekanlah kalkulator. Kiri sama tak dengan kanan? Sama. Cuba tekan kalkulator yang atas tu tengok. Sama tak? Kalau atas tu sama kan? 13 tolak 5. Lepas tu dapat 8. Tolak 4. Dapat 4. Okay, so yang sini dapat 4. Okay. Lepas tu sama. Try belah kanan pula. 5 tolak 4 dulu. Lepas tu hasil jawapan dia jadi 1. 13 tolak 1. So jadi 12. Oh, ini salah. 12. Kita sebut 13 tolak 5 tolak 4. So salah lah yang ni. Bukan. Yang tak boleh. Sebab dia kiri dengan kanan. Faham tak? Kiri dengan kanan tidak sama. 13. Eh, 12. Apa ini salah? Kalau 5 jadi 8. Oh, okey. Tolak 4 jadi 4. Betul. Salah. Okey. Soalan B pula. Kalau B tu, kita akan ambil belah kiri dulu. Cuba kira belah kiri dapat apa? 3 tambah 2 dapat 5. So, sini 5. So, maksudnya 30 bahagi 5. 30 bahagi 5 dapat 6. Okay, 30 bahagi 5 dapat 6. So, yang belah kiri. Yang belah kanan, 30 bahagi dengan 3. Dapat 10. Kan? Ini 10
Kita buat yang bahagi dulu. Okay, sekarang kita buat bahagi yang belah kanan pula. 30 bahagi 2. Dapat 15. Last sekali baru kita tambah. So 10 tambah 15 sampai jadi 25. So 6 sama tak dengan 25? So tak sama. Okay, so yang ni salah juga. Boleh? Ni salah, ni salah. Faham tak Amal? Oh Amal, boleh? Okay, cuba kira yang C tu. Betul ke salah? Cuba jawab dekat ruang chatting. Okay. Okay, betul Sebab apa betul? Sebab kalau kita kira kiri kanan sama je. 7 darab 9 darab 6. So yang ni dapat 378. Yang ni pun kalau kita darab dengan 9 darab 6 darab 7, dia akan dapat 378 juga. So yang ni adalah right. Yes. Betul. Okay, sama juga macam ni. Kita akan darab dulu. Okay, 27 darab 4 dapat 108. Tolak dengan 23 darab 4 dapat 92. So maksudnya 108 tolak 92. So jadi 16. So ini 16. Okay, kalau yang ni 27 tolak 23 darab 4. Yes, 16 juga. So yang ni betul. Faham? Faham tak? Kalau faham pergi right sikit. Okay, boleh? Kalau tengok dia menggunakan operasi betul ke salah, awak tengok semak je kiri. Lepas tu semak belah kanan. Lepas tu bandingkan. Sama ke tak? Kalau sama betul lah. Itu cara dia, tips dia. Saya awak nak pening-pening, nak cari apa benda tak tahu. Okay. Alright, nombor 7. Okay, nombor 7. Jadi masuk part 2. Kita tak sempat nak buat semua soalan. Kita buat yang beberapa je dulu. Okay, nombor 7 A. Yang ni dia cuba untuk pecahkan. Okay, menggunakan pengiraan efisien. Pengiraan efisien ni dia cuba jadikan nombor hasil tambah nombor genap ataupun nombor puluh. Contoh kat sini kalau 117 kita akan tambah dengan 33. Sebab apa? 7 dengan 3 dia menghasilkan 10. Bila tambah dia dapat jawapan 10. Faham tak? So kita akan tambah dengan 33. Manakala 46 kita akan tambah dengan 54. Sebab apa? Sebab 6 dengan 4 dia akan menghasilkan 10. So jadi 54. Okay. So bila kita dah tambah, senang. 117 tambah 33. So dia jadi berapa? 150. 46 tambah 54 dia akan jadi 100. Dan last sekali adalah 25. Okay, ya betul. So untuk soalan ni, dia sebenarnya dia tak nak pun jawapan tu. Jawapan akhir tu tak penting. Yang penting jalan kerja. Jalan kerja tu kena betul. Sebab ada cikgu tanda kertas, dia bagi jawapan akhir saja. Sebab dia tekan kalkulator. So tak dapat markah, kosong lah. Ya. Saya kurang faham lah dekat aritmetik ni. Aritmetik tu operasi tambah tolak darab bahagi je. Operasi tambah tolak darab bahagi kita panggil asas aritmetik. Okay. Boleh. So tambah
tambah je. Sebab apa cikgu tambah dengan 33? Sebab bila 177 tu, 117 tu tambah dengan 33, dia menghasilkan kosong dekat belakang. Okay, so bila ada kosong kat belakang, senanglah kita nak tambah, nak congak kan. Dia macam 150 tambah 100. Kita congak je tak tekan kalkulator. Okay, sama jugalah macam 46. Bila tambah dengan 54, dia akan jadi 100. Tapi ingat jangan untuk soalan macam ni. Jangan guna kalkulator tu dapatkan jawapan akhir terus. Untuk semak jawapan tak apa. Okay. Tapi yang penting jalan kerja tu awak kena faham. Alright, cuba jawab soalan B. Cikgu tak nak jawapan akhir, cikgu nak awak letak jalan kerja kat dia. Cuba buat B tengok Okey, yang B ni boleh buat 1/11 darab 7. Ya, betul. Ya, dia jawab dah. Yang ni 11 kita nak darab dengan apa? Okey. Untuk 11 ni kita ada dua pilihan je, sama ada 7 ataupun 25. So awak tengok antara 7 dengan 25 yang mana lagi mudah kita darab dengan 11 yang kita boleh congak senang cerita. 7 lah kan? Ya, 7. Kalau 11 darab 25 kita tak boleh congak. So kita ambil 7 lah kat sini. So kalau kat sini 7, of course lah kat sini 25. Kan? Sebab kita ada 2 je. 11 dengan 40 dah diambil. Sebab dia dah tulis dah kat situ. Faham tak? Okey, so 11 darab 7 sama dengan berapa? 77. 11 darab 7 sama dengan 77. Okey, kemudian 40 darab 25. So yang ini sebenarnya kalau cara mudah dia, congak dia 25 darab 4. Tambah dia kosong kat belakang. 25 darab 4 dapat apa? Okey, 25 darab 4 dia akan jadi 100. 100. Lepas tu awak tambah dengan kosong. Jadi 1000. Okey. Okey. So 77 darab 1000 jadi 77,000. Gitu. Faham tak? So senang cerita kalau dia minta pengiraan yang efisien tu, dia mesti awak kena tunjukkan jalan kerja yang awak boleh congak sahaja. Yang awak boleh congak atau tak congak. Maksudnya awak kira gunakan otak je. Tak payah tekan kalkulator. Kalau awak tengok dia punya sifir dia susah, kompleks tu, dia bukan efisien lah. Dia tak efisien. Rasanya ramai cikgu dia tak berapa tekankan sikit soalan macam ni. Pengiraan efisien ni. Tapi dia still ada dalam syllabus ni. Sebab tu awak ada ramai yang tak tahu. So kena hati-hati lah. Okay, last soalan bab 1. Saya dah pergi bab 2. Sekejap, cikgu pilih soalan yang susah sikit. Ada pun. Tak ada. Soalan bab 1 ni senang-senang je. Inilah bolehlah ni. Soalan nombor... Ya, nombor 14. Nombor 14. Kita tengok soalan nombor 14. 21/4 darab dengan ni. Kira dululah. 2 minit. Cuba dulu. Hitung nilai bla 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 bla. 2 minit.
tengok soalan jawapan dia. So ramai yang jawab tu 23.5, 23.5, 23. Okey. So kita tengok. So kat sini kita akan buat apa dulu? Kita akan buat operasi darab. Lepas tu baru kita buat bahagi. So kita akan buat darab dululah. So yang ini awak boleh tekan je kalkulator. Yang ni tak apa tekan kalkulator. 1, 2. Darab dengan 3. So jawapan tu biar dalam pecahan tak wajar. So 15/2 tambah. So sekarang ni tekan pula kalkulator negatif 80.4 bahagi dengan negatif 4.8. So akan dapat 16 ataupun dalam pecahan pun boleh 67/4. Last kali baru kita tambah 15/2 tambah 67/4. So kita akan dapat, cikgu 1/4 tadi cikgu letak satu, cikgu satu, alamak salah tekan lagi. Kalkulator ni dia punya ni halus lah. Thank you yang bagi tahu tu. 1/4 lah. 1/4. Ya, darab 3. 27. So yang ni kali 27/4. Okay, thank you tadi. So last kali 27/4 tambah 67/4. So jawapan dia 23 sampai 5 ataupun 47/2. So jawapan tu boleh bagi dalam cikgu boleh ke pecahan asal tu tukar terus kepada perpuluhan. Boleh. Okey, selagi dia tak bagi tahu untuk, selagi dia tak diberitahu, kita boleh guna sama ada pecahan ataupun perpuluhan. Cuma kalau perpuluhan yang panjang tu tak boleh lah. Contoh macam 1/3. Cuba tengok 1/3 tu. Dia punya jawapan dia akan jadi 0.333 kan. Yang itu tak boleh ditulis dalam perpuluhan. Yang itu kena tulis dalam pecahan. Faham tak? Kena tulis 1/3 lah. Tapi kalau dia dapat yang macam 23.5, 24.25, itu boleh tulis dalam perpuluhan. Okey? Dapat? Okey. So, kita dah settle dah 40 minit. Kita akan proceed dengan bab yang kedua. Bab yang kedua boleh buka handout yang bab kedua, faktor dan gandaan. Macam biasa, kita akan proceed dengan soalan summatif. Summatif. Cuba tengok ke surat 11. Ke surat 11. Yes, 11. Okey. Boleh kita proceed dengan soalan bab 2. Okey, bab 2 Okey, kita tengok soalan yang pertama. Cari semua faktor bagi 33. So dia minta faktor bagi 33. Ingat, dia kalau faktor dia mesti start dengan 1. Okey, so kita 1. Awak try satu-satu dulu. Okey, 2 tak boleh. 2 ni senang je, tengok nombor yang belakang tu. Kalau belakang tu nombor ganjil, dia tak boleh bagi dengan 2. Kalau belakang dia nombor genap, dia boleh bagi dengan 2. Okey. Belakang dia yang ni. 3 tu. Okey, so kalau yang ni ganjil kan, so dia tak boleh bagi dengan 2 lah. So kalau tak boleh bagi dengan 2, dia boleh bagi dengan 3. Okey. So jadi 1, 3. Okey, sekarang kita tengok 4. 33 boleh bagi dengan 4 tak? Tak boleh. 5 tak boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 tak boleh. 9 tak boleh. 11 boleh. 11. Yes. 11. Okay, yang ni, yang lain tu confirm tak boleh lah. 11 bla-bla tu semua tak boleh. Dan last kali 33. Okay, so faktor ni dia mesti ada 1 dan dia mesti ada nombor dia sendiri.
Dua tu mesti ada. So takut awak tertinggal nanti bila dia suruh senaraikan. Bila dia suruh senaraikan tertinggal satu pun walaupun 10 lagi awak betul, dikira salah. Sebab dia satu markah je biasa soalan ni. Kalau betul, kena betul semua lah. Salah tak boleh langsung. Okey. Seterusnya nyatakan faktor-faktor perdana bagi 33. Okey, faktor perdana. Faktor perdana kat sini adalah 3 dan 11. Sebab 3 dengan 11 sahaja yang nombor yang tidak boleh dibahagi dengan sebarang nombor lah. Kecuali 1 dan diri dia sendiri. Faham? Okay. Kita proceed terus dengan soalan nombor 3. Nombor 3. Yang cikgu tinggal lompong-lompong tu awak try buatlah nanti. Cikgu akan pilih soalan kebat, soalan aras tinggi sikit. Sebab kalau nak buat semua tak sempat. Nak buat semua tak sempat. Awak kalau nak buat semua, kena buat extra class lah dengan cikgu. Boleh PM cikgu kalau nak buat extra class. Tapi kalau nak buat dengan soal 2 jam ni, nak cover 3 bab memang tak sempat. Cikgu akan pilih soalan yang terbaik je lah. Yang awak cikgu rasa awak boleh buat sendiri tu, cikgu skip dulu. Okey, soalan nombor 3. Yang ni soalan kebat. TP 4. Nak tahu soalan tu aras tinggi ke rendah, tengok TP dia buat apa. Okey, hasil tambah bagi semua faktor perdana suatu nombor ialah 12. Bulatkan nombor-nombor yang mungkin. Hasil tambah semua faktor perdana bagi suatu nombor ialah 12. Bulatkan nombor-nombor yang mungkin. So, cikgu bagi contoh. Yang ni kita kena try one by one. Kita try dulu soalan nombor 26. Nombor 26. So, 26. 26 kita tengok faktor dia dulu. Faktor perdana. Faktor perdana. So yang pertama adalah 2. Lepas tu 26 boleh bahagi dengan 3 tak? Tak boleh. Bagi dengan 4 tak boleh. 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 tak boleh. 9 tak boleh. Bahagi dengan apa boleh? Bahagi dengan 13. So 13 je lah. Kan? So faktor perdana dia 2 dan 13. So kalau tambah pun dia dah akan dapat 15. Kan? Jumlah dia akan dapat 15. So yang ini bukanlah. Faham tak? Kalau 35. So ini faktor perdana bukan faktor tau. Kalau faktor kita kena tulis 1. Ini faktor perdana je. Cikgu ambil faktor perdana je. 35 bahagi 3. Tak boleh. Bagi 4, 5. 3 pun dapat 5. Lagi 35 boleh bagi apa guys? Bagi 3. Tak boleh. 7. 7. 5, 7. Ada lagi tak nombor lain? Maksudnya tak ada lah. Faktor perdana. So maksudnya jumlah dia akan jadi berapa? Jumlah dia akan jadi 3 campur 5 campur 7, 12. So jawapan dia 35. Faham tak? Maksud cikgu. Faham dia jadi kebat ni sebab apa? Sebab dia panjang. Awak nak kena semak satu-satu. Kena check satu-satu. Dia tak semestinya jumpa jawapan satu, jawapan lain tu salah. Kena check yang nombor 66 pula. Dia senang je nak tahu jawapan. Biasanya jawapan tu dia ada pada markah. Awak tengok markah dia tu berapa. Kalau markah dia 2, biasanya jawapan dia ada 2 kat situ. Kalau markah 1, jawapan dia ada 1 je.
Kalau markah 3, jawapan dia 3. Tengok pada markah. Kan soalan dia akan bagi markah kan. Yang ini latihan dia tak ada markah. Kalau soalan sebenar dia ada markah. Ada tak jawapan lain? Siapa boleh check? Ada tak jawapan lain? Kawan-kawan syuhada tu dia bagi nombor 6. Nombor 6, 2, 3, 11. Okay. So yang ni jumlah dah jadi berapa ni? Dah jadi 16. So yang ni bukan lah. Cuba tengoklah 78. 78 betul tak? 78, 2, berapa ya? Ada lah ni. Kan? 78 bahagi 2. 36, 39 bahagi 3. 78 bahagi 3. Boleh bagi 3. 78 bahagi dengan 26. 26 dari 13 kot. 78 bahagi 13. Bahagi 13. Ni dah lebih dah ni. So kalau dah lebih tak payahlah kita buat sampai habis. Confirm dah salah kan. Okey, 84. Kawan-kawan kata 84. Okey, 84 dia akan boleh bahagi dengan 2. Lagi 84 bahagi dengan apa? 7. Bahagi dengan 7. Ya, bahagi dengan 7. 5 tak boleh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Tiga tak pun ada. ada. Oh, 3, 3. 84 boleh bahagi 3. Ya, 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 ya. Boleh lagi bahagi 3. Okay, so yang ni je lah kan 4 faktor perdana dia. Okay, faktor perdana. So jadi total dia 12. Yes. 2, 3, 4 tak boleh. 4 sebab 4 bukan nombor perdana. Penisah. 35 pun bukan nombor perdana. So kita tak payah tulis lah. Cikgu nak nombor perdana je. Nombor perdana 2, 3, 7. Faham tak? So total akan jadi 12. So jawapan dia 84. Yes. Cikgu nak tengok Sebab soalan jumlah dia nak jumlah nombor perdana tu. Clear ni? Cikgu. Cikgu. Nak tengok soalan 1B? 1B. Haa. Nah. 1B. Screenshot. Okay, nyatakan faktor perdana bagi 33. Okay, screenshot. Terima kasih Okay. cikgu. Sama. Alright. So ada like tu. Okay. Kita proceed dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Okay, nombor 6 ni cikgu bagi awak try dulu. 2 minit. Tak apa kalau tak dapat jawapan. Tunggu kita buat sekali. Tapi cikgu nak bagi juga yang awak cuba. Sebab kita dah pernah buat kan. Try.
Okey, kita tengok jawapan dia. Ramai ada yang kata bukan faktor sepunya, bukan faktor sepunya. Bukan faktor sepunya, punya. Okey, kita tengok. Okey, cara dia adalah senang je. Kita kena pastikan semua ni boleh dibahagi dengan 17. Kalau semua ni boleh dibahagi dengan 17, maksudnya dia adalah faktor sepunya. Okey. So, 204 bahagi 17 sama dengan 12. So, maksudnya dia boleh bahagi 476 bahagi 17 sama dengan 476 bahagi 12. Dapat pecahan. Tidak. Tak boleh. So, dia dapat 109 per Cikgu, salah 3. tu cikgu. Mana? 476 bagi 17 sama dengan 28. 28. Ya, 476 bagi 17. 17. Allah, cikgu salah tekan lagi. 28. Cikgu nak tekan lain, dia kena lain. 28. Thank you. Lepas tu 595 bahagi dengan 17. 595 bahagi dengan 17. Dapat 35. So, kalau awak tengok kat sini, semua boleh bahagi dengan 17 kan? So, dia adalah faktor sepunya lah. 17 ialah faktor sepunya. Okay. So, semua boleh bahagi dengan 17, maksudnya dia berkongsi faktor tu. 17 tu dia berkongsi untuk 3 tu. Sebab tu dia panggil sepunya. Sepunya tu maksudnya sama. Berkongsi. Sepunya. So, jawapan dia faktor sepunya. Dia adalah faktor sepunya. Faham tak, Pak Cikgu? Kenapa awak jawab bukan faktor sepunya? Dia kalau bukan, maksudnya salah satu tu dia tak boleh bahagi 17. So, kalau salah satu bukan tak boleh bagi 17, baru dia bukan. Kalau dia semua boleh bagi 17, dia faktor sepunya. Gitu. Jangan tertukar pula tau. Okay. Next. Pula ketuk atas ni. Okay. Nombor 7. Sekejap cikgu tengok soalan yang bagus-bagus. Faktor sepunya. Kita boleh try lagi sekali nombor 7. Tapi nombor 7 ni senaraikan semua faktor. Senaraikan semua faktor ni banyak sangat. Tak payah. Banyak sangat. Senaraikan gandaan. Okey, tengok gandaan. Nombor kebat. Nombor 10 Kita buat yang kebat-kebat je. Yang susah-susah kita buat. Okay, nombor 10. Cuba dulu. 2 minit macam biasalah. Cuba dulu. Sebab soalan ni kita pernah, sebab awak dah belajar. Cikgu bagi cuba. Kalau benda yang baru, cikgu ajar.
Okey, kita tengok jawapan ramai buat 21. 5. Okey. Senaraikan gandaan 7 yang terletak di antara 20 sampai 60. So, jawab start dengan 21. CV 7 lah kan. Selanjutnya 28. 35, 42, 49, 56. Betul? Bagus. Okey, bagus. Terus dia kalau gandaan ni maksudnya CV lah. Gandaan tu CV. Gandaan tu CV 7. Gandaan 5 CV 5. Tapi ini pun sama, kena hati-hati, jangan tinggal satu pun. Kena betul semua. Okay. Kemudian B, cari hasil tambah bagi semua gandaan 12 yang terletak di antara 90 sampai 170. So, gandaan 12, CV 12. So, dia akan start dengan berapa tu? Okay, dia akan start dengan 12 darab 6. Yes, dia akan start dengan 96. Kita cari dulu dia punya ni dia punya gandaan tu. Cari dulu. Okay. Ataupun awak nak buat tambah terus boleh. 96 tambah 108 tambah, sebab dia nak hasil tambah kan. 120, 132, okay, 144, 156, 168. Okay, so kira lah total dia berapa dapat. Tambah je terus. Tukar lah, tambah. Okay, tambah. So, jadi 96 tambah 108 tambah 120, 32, 144, 156, 168. So, jadi 924. Yes. 924. Okay, betul. Tu Syuhada ada tulis tu. Awatif. Ya. Betul. Boleh dia nama je soalan kebat, tapi taklah susah mana pun kan. Cuma dia kena buat pengiraan tu lebih sikit lah. Okey, kita tengok soalan kebat yang seterusnya. Gandaan sepunya pula. Tentukan sama ada 749 ialah gandaan sepunya bagi 7 dan 12. Okay, adakah dia gandaan sepunya? So, kalau yang ni sama jugalah. Kita ambil apa? 749 bahagi je dengan 7. So, dapat tak jawapan? 749 bahagi 7. Dapat 107. Okay. Lepas tu awak ambil pula 749 bahagi dengan 12. 749 bahagi 12. So, dapat berapa tu? 749 bahagi 12. Okay, yang ini tak boleh kan? Dia dapat, yang ni cikgu rasa betul dah. Cikgu tak salah tekan kan? Tak salah tekan. Okay. So, dapat 749/12. So, yang ini tak boleh. Yang ni boleh. So, dia gandaan sepunya ke tidak? Dia gandaan sepunya ke tak? Kalau macam ni. Okay. So, awak boleh tulis kat sini. Dia bukan gandaan sepunya. Faham? Okay. So, dia bukan gandaan sepunya. Sebab dia tak boleh bahagi dengan, dia boleh bahagi dengan 7 je. Dia tak boleh bahagi dengan 12. So, dia bukan sama lah sepunya. Dia tak share. Okey tak ni?
Okey, try buat B. Cikgu dah tunjuk A tu, try buat B pula. Okey, kita tengok jawapan dia. So ramai yang jawab tu. Gandaan sepunya, gandaan sepunya, gandaan sepunya. Okey, okey, okey. So kita tengok 1485 bahagi 5. So yang ni boleh. Itu tak penting kan jawapan tu. Yang penting dia boleh dibahagi je. So dia dapat nombor bulat tu boleh lah. Okay, so sekarang ni bahagi pula dengan 9. Satu 485 bagi 9. Okey, 165. Kemudian bahagi pula dengan 11. 1485 bahagi 11. 135. So semua boleh. Semua dapat nombor bulat. So dia adalah gandaan sepunya. Okey, itu saja. Senang je kan? Maths is easy ya. Yeah. Maths is easy. Okey, kita tengok soalan nombor 14. Gandaan sepunya terkecil. Ini kita tak buat lagi ni. Gandaan sepunya pertama. Gandaan faktor sepunya terbesar. Kita buat nombor 13 dululah. Yang ini kita tak buat lagi. Ya. Kita buat yang ni dulu. Cikgu nak ulang balik pembahagian berulang. Okey, diberi dua nombor 12 dan 30. And 12 dan 30. Cari faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar FFTB. Ni kalau ikutkan FSTB. Kan? Bagi dua nombor itu. So kalau yang ni kita akan guna kaedah repeated division. So ambil 12, 30 per dengan bahagi. Sekarang kita akan bahagikan 12 dia boleh bahagi dengan apa? Dengan 30. Kita bahagilah kecil dulu. Kalau awak tak yakin, bahagi dengan 2 dulu. Bahagi 2. So dapat apa? 6. 6 dengan 15. Gitu. Boleh bahagi lagi. 6 dengan 15 boleh bahagi lagi tak? Boleh bahagi yang 3. So bahagi yang 3 pula. So jadi 2 dengan 5. 2 dengan 5. Okey, lepas tu tengok 2 dan 5. Boleh bahagi lagi tak? Tak boleh lah. 2 dengan 5 dah tak boleh. Biasanya nombor yang terakhir tu nombor perdana. Okey. So jawapan akhir dia kita akan ambil yang kanan ni.
2 dan 5. 2 darab dengan 3. So, jawapan dia adalah 6. Okay, so FFTB dia faktor sepunya terbesar adalah 6. Okay, boleh? Waktu sebelum dah. Okay ke tak ni? Yes. Sure. 6. Okay, itu kalau dia minta faktor sepunya terbesar. Kalau dia minta gandaan sepunya terkecil, kita buat guna kaedah yang sama. Cuma kita kena bahagi sampai dia jadi 1. Okay, yang ni kalau GSTK, gandaan sepunya terkecil. Awak kena bahagi dia sampai jadi 1. Dia beza dia yang tu je. Yang lain semua sama. Okay, tadi berapa tadi? 12 dengan 30. Okay. Gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil. So, bagi lagi 12, dia bukan 2. So, bagi 2 dulu. Kalau awak tak reti kan, awak bagi 6 terus pun boleh. Bagi 6. Dapat 2 dengan 5 kan. Bahagi lagi. Okey, sekarang 2 dengan 5. Okey, 2 dengan 5 ni kita tak boleh bahagi serentak. So, kita bahagi satu-satu. So, bahagi 2 dulu. So, dia akan jadi, sini akan jadi 1, sini akan jadi 5. Sebab 5 tak boleh bahagi dengan 2. So, saling balik. Okay, kemudian baru bahagi dengan 5. So, 1 ni dah settle. 5 bagi 5 dapat 1. So, kita akan stop kat sini. Kita akan ambil yang ni. Okay. 6 darab 2 darab 5. So, jawapan dia adalah GSTK. GSTK sama dengan 6 darab 2 darab 5 sama dengan 60. Ini jawapan dia 60. Okey tak? Boleh tak ni setakat ni? So far okey tak? Faham tak? Yang GSTK ni. Faham Okey. Bagi like kalau faham. Atau ada orang bagi like tu. Okey. Nah, mantap. Mantap. Okey, beza antara GSTK dengan GSTB. FFTB. FFTB bahagi sampai boleh sahaja. GSTK bahagi sampai jadi 1. Tu buat nota sikit. Okey, buat nota sikit. Okey. Okey, sebelum kita jawab soalan kebat nombor 14 ni, cikgu nak suruh awak jawab nombor 15 dulu. Nanti buat soalan kebat tu, buat nombor 15 dulu, 5 minit. Jawab A dengan B Try. Cikgu. Cikgu nak minum air sekejap. Cikgu. Apa dah? Ya. Saya tak dapat nombor ni. 13. Nombor 11. Nombor 11. Nombor 11 yang mana awak tak faham? Saya belajar dah. Saya belajar dah. Dah belajar dah. Lepas tu? Saya faham. just tak faham sangat dengan GSTK je. Oh, GSTK. GSTK bukan yang ni. GSTK yang ni. Nombor 13B. Kan? Terima kasih. Nombor 13B GSTK ni sama je dengan tadi. Kita bahagi tu dengan 6. So, dia dapat 2 dengan 5. So, bila once dia dapat 2 dengan 5 ni, kita dah tak boleh bahagi serentak dah. Sebab dia 2 dengan 5 nak bahagi dengan apa lagi kan? Tak boleh dah. So, kita akan bahagi dengan nombor dia sendiri. So, bila dia sampai tahap macam ni, kita bahagi dengan nombor dia sendiri supaya dia jadi 1. So, 2 bahagi 2 dapat 1. Nampak tak? Sini 1. Tapi 5 tu kekal lah. 5 tu kekal. Sebab 5 dia tak boleh bahagi dengan 2. So, salin balik. 5. Lepas tu baru sekali lagi baru bahagi dengan 5. Sebab tu 1 dengan 5 ni dia tetap dapat 1. Cuma 5 bahagi 5 dia akan jadi 1. So, sebab tu dia dapat 6, 2 dan 5. Faham tak? Okay. 6, 2, 5. Lepas tu kita darab lah. Darab 6, darab 2, darab 5 dapat 60. So, inilah GSTK. Gandaan sepunya terkecil. So, kalau nak semak jawapan,
Awak ni semak cara nak semak. Awak ambil jawapan awak 60 tu, terus bahagi dengan 12. Boleh tak? Lepas tu 60 Boleh. bahagi dengan 30. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? So kalau dua-dua boleh, maksudnya jawapan awak betul. Faham? Faham. Okay. Alright. Sekarang try yang nombor 15. Sekejap. Cikgu nak minum air sekejap. Sekejap je. Dah habis pukul 10. Dah habis pukul 10. Soalan ni satu lagi, lepas tu kita pergi ke bab 3 pula. Okey, kita tengok soalan 15A. Ada yang dah jawab tu Ismi Qail 70-28. Ada lagi tak nak cuba? 20-28. Ada. Seorang je. Okey, cuba dulu. Saya bagi masa sikit lagi. Kami ada improve sikit menggunakan Zoom yang memudahkan cikgu mengajar. So, nanti seperti di dalam gambar, kita membaca this Q&A box seperti ini. Untuk membaca dan menjawab question daripada pengajar. Nak macam ni. Ini jadi mana nak tulis cuba ni. Cuba.
Okey, 70, 140. Okey, kita tengok jawapan dia apa. Okey, dan cari gandaan sempurna terkecil bagi 14 dan 35. So yang ini macam biasalah, kita akan buat pembahagian berulang. 14, 35. So kita akan bahagi dengan berapa kita boleh bahagi ni 7. Dan kita boleh bahagi dengan 7. Gandaan sempurna terkecil. Okey, so dia akan jadi 2, 35, okey, 35 bahagi 7. Dapat 5. Okey. Dan macam biasalah kalau dah ingat GSTK, dia kena bahagi sampai jadi 1. So dia akan jadi bahagikan dengan 2 dulu. Lepas tu kita bahagi dengan 5. So jawapan dia adalah 2 GSTK sama dengan 7 darab 2 darab 5. So 7 darab 2 darab 5 sama dengan 70. Okey, bagus jawapan 70. Okey, next B. Seterusnya tentukan gandaan sempurna terkecil bagi GSTK. GSTK. So dia akan dapat apa? Ya. Dia akan dapat 140. 14, 35, 140. Sama juga kita bahagi dengan 7. 2, 5. Dia jadi 20. Lepas tu bahagi dengan 2, 1, 5, 10. Gandaan sempurna terkecil. Betul lah. Okey, bahagi dengan 2. Lepas tu kita bahagi dengan 5 pula. 1, 1, 2. So bahagi dengan 2. 1, 1, 1. So ambil 1, dia akan jadi GSTK sama dengan 7 darab 2 darab 5 darab 2. So dalam exam nanti awak tunjukkan pengiraan ni kena tunjuk. Walaupun boleh tekan kalkulator, still kena tunjuk. Kena tunjuk dalam pengiraan. So dapat 140. Okay. So cara semak ni senang, sama juga. Bahagikan dengan semua nilai kat atas ni. Kalau boleh dibahagi, maksudnya jawapan awak betul. Okay, next. Rasanya masa dah tinggal setengah jam. Kita kena proceed terus dengan soalan bab 3. Okay, cuba buka bab soalan bab 3. Okay, pergi ke muka surat 18. Soalan samatif. Yang lain tu nanti macam biasalah, nanti cikgu bagi skema lah nanti. Boleh semak, try buat sendiri. Okey, dapat tak? Kita proceed dengan bab 3 Ini bab 3. Bab 3. Soalan samatif. Okey, kita proceed dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dululah. Kita buat nombor 3. Sebab ni kebat kan. Kita buat soalan kebat. Okay, diberi punca kuasa 145.6 bersamaan dengan 12.07. Tulis nilai bagi tanpa menggunakan kalkulator. Okay, so bila dia bagi macam ni, cikgu tunjuk. Awak kena ingat ni sampai mati. Okay, bila dia bagi macam ni, soalan dia nak 12.07 kuasa 2.
So kita boleh letakkan kuasa 2 di kedua-dua bahagian, kiri dan kanan. Baru adil. Okay, letakkan kuasa 2 kiri dan kanan. Macam ni. Dan lepas tu, bila punca kuasa bertemu dengan kuasa 2, bertemu dengan kuasa 2, dia akan hilang. Dia akan jadi satu. Tapi satu kita tak tulis lah. So dia akan jadi 145.6. Faham tak? So yang belah kanan ni dia akan kekal lah. 12.07 kuasa 2. Okay. So jawapan dia adalah 145.6. Tapi kita tulis subjek tu belah kanan lah. Subjek belah kiri, jawapan belah kanan. So kita tulis balik 145.6. Okay tak? Cikgu macam delay sikit. Korang punya ni screen okey tak? Cikgu macam delay sikit. Okey dah. Dah keluar dah. Okey dah. Boleh tak? Boleh tak ni? Setakat ni? Boleh? Okey. Ini tanpa menggunakan kalkulator. Kalau gunakan kalkulator juga salah lah. Walaupun jawapan betul. Nanti dia tak ada markah. Soalan B. Hitung nilai. Yang ni. 12 point bla. Okey. Tanpa menggunakan kalkulator. So, dia suruh cari nilai. Okey. Sekarang kita akan cari nilai dia. Okey. Cari nilai dia. Okey. Cuba tengok kat sini. 12.07 kuasa 2 ni. Sini pun 12.07 kuasa 2. So, maksudnya dia adalah nilai yang sama. Kita boleh gantikan dengan 145.6. Faham tak? Okay. Kita boleh gantikan 145.6. Lepas tu, salin balik lah. Kuasa 2. Boleh? Okay, lepas tu, okay, kat sini pun congak lah. 145.6 tolak 45.6. Obviously, dia akan dapat 100. So, maksudnya kat sini adalah 100 kuasa 2. So, jawapan dia kalau 100 kuasa 2 bersamaan dengan 10,000. Okay. Jawapan B adalah 10,000. Okay. Boleh? Boleh tak boleh? Dia masuk makin lama makin susah sikit. Dia makin susah. Kita dah susah sana. Benda yang sama je kita belajar ni. Okay. Okay, soalan nombor 3. Nombor 3. Hitung nilai bagi 6.8 kuasa 2. Okay, 6.8 kuasa 2 bersamaan dengan ni tekan kalkulator. Tekan kalkulator je. Soalan ni tak cakap pun tak boleh guna kalkulator kan. So kita pakai je lah. So dapat 46.24. Okay, 46.24. Cik. Ya. Okay, kemudian B. Kita tengok B belah. Okay, yang ni kita nak buat ni. Tekan je lah, asal je. Ikut susunan tu bagi betul 3.2. So sini 3.2. Kat sini nak tulis apa? 6.8 kuasa 2 juga ke tak? Kita pakai jawapan tadi. Okay. Jawapan tadi adalah 46.24. Okay, pakai jawapan tadi sebab dia sama je. Okay, lepas tu kita akan 46.24 ni kita akan isi dekat sini. 46.24. Okay, 6.8 kuasa 2 tu. Yang ini kita akan tekan kalkulator ataupun congak pun boleh. Jadi 49.44. Kan? 49.44. 3.2 tambah. Sekejap.
Sorry. Dia faktor ni. Sorry. Cikgu tak perasan dia faktor. Dia ada kurungan kat situ. Okay. Dia nampak tak dia faktorkan ni? Dia faktorkan yang ni. Ya. Okay. So yang ini maksudnya dia faktorkan 6.8 kuasa 2. So 68 kuasa 2 sini akan jadi, dia akan jadi macam ni. 6.8 tambah dulu. Kalau sini A Cikgu. tambah, ya. 6.8 tu bukan kuasa 3 ke cikgu? Betul lah, tu kuasa 3 tu. Sebab tu kena sebab tu difaktorkan tu. Kejap. Bagi cikgu tengok sekejap. Dia asingkan ni. A kuasa 2, 3 tambah 3.2 darab dengan A kuasa 2. Okay. So dia darab dulu lah. Kuasa 2. So A kuasa 2. A kuasa tambah 3.2. Kuasa 3. Ya, betul. Dia akan jadi macam ni. Sini dia akan jadi 6.8. Dia akan jadi 3.2. Yes. Okay. Dia gitu. Okay. So macam mana dia dapat tu? Sekejap cikgu ajar. Dia macam ni. Dia faktorkan nilai 6.8 kuasa 2. Kalau awak tak nampak, awak boleh buat macam ni. Katakan, ni soalan ni aras tinggi juga ni. Oh, patutlah TP6. Katakan 6.8, kita katakan 6.8 ni sebagai A. Ni cikgu guna kaedah katakan. Lepas tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi M kuasa 3 tambah 3.2 M kuasa 2. Faham tak? So kita gantikan M tu dalam ni. 6.8 tu. Cikgu saya tak Lepas faham. tu dia jadi yang macam kat atas tu. Cikgu saya tak faham. Okay. Ni, yang ini dia masuk algebra sikit. Kita masuk algebra sebab kita dah belajar algebra kan. Benda ni tak ada. Benda ni tak ada tapi kita ada kan. So bila kita ada kan, kita letak je dia sama dengan M. Tak kisah pun letak X pun boleh. A pun boleh. Tapi dia letak M. So gantikan saja dalam ni dengan M. Sini tu dengan M. Okay. So dia akan jadi M kuasa 3 tambah 3.2 M kuasa 2. Okay. Lepas tu dia faktorkan M kuasa 2 tu. Dia faktorkan M kuasa 2. Dia akan jadi apa? M tambah 3.2. Ini soalan ni aras tinggi ni. Soalan aras tinggi. Tak apalah cikgu cuba explain. Kalau tak faham tak apa, kita proceed nanti soalan lain. Sebab dia nak faham ni mengambil masa juga. Okay. So kalau awak perasan kat sini, sebab tu dekat soalan tu dia dapat M kuasa 2 ni 6.8 kuasa 2. Kat sini M kan sama dengan 6.8 kan. Sebab tu dia ganti kat sini 6.8. Okay, 68. Yang ni dia ganti 3.2. Okay. Cikgu ajar soalan next nanti. Next nanti kita tengok. Okay, so yang ni cikgu habiskan dulu. 6.8 kuasa 2 jadi 46.24.
Okay, 6.8 tambah 3.2 dia akan jadi 10. Lepas tu dia darab jadi 462.4. So ni jawapan akhir dia lah. Okay, jawapan akhir dia. Tak apa, salin je lah dulu. Salin je. Nanti tengok balik. Okay, salin je. Okay. Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya. Kita ambil yang mudah sikit lah. Soalan tu tengok pening je. Masa ni soalan nombor, sebab tu ni TP6 kan? TP5 lah, TP5 cukup. TP5. Kita fokus soalan yang mudah-mudah dulu. Okay, soalan kebat. Okay, berdasarkan maklumat yang diberi, hitung nilai bagi 15 darab dengan 0.85 kuasa 2 tolak dengan punca kuasa bla 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 lah. Okey, ini kita kena pakai jawapan yang dia bagi, maklumat yang dia bagi. Kita tak boleh pakai yang lain lah. Cuma kat sini cikgu rasa dia salah ni. Dia ni sepatutnya ada kuasa 2 kat sini. Kalau tolong tambahkan kuasa 2 kat situ. Yang warna merah tu, dia tertinggal tu. Okay. 2.132 kuasa 2. Ya. Dia tertinggal yang tu. Tolong letakkan kuasa 2 boleh? Okey. So daripada sini, daripada maklumat yang dia bagi ni, kita akan olah dia sikit. Macam mana kita nak olah dia? Dia akan jadi macam ni. Okey. Kita akan letakkan kuasa 2 dekat dia. Untuk soalan yang atas ni kita letak kuasa 2. So bila letak kuasa 2, kita kena letak kiri dan kanan. So yang belah kiri tu, punca kuasa dia jumpa kuasa 2 dia akan hilang. So dia akan jadi 0.729 sama dengan 0.85 kuasa 2. Faham tak? Kuasa 2. Okey. Itu satu. Okey, itu satu. Cikgu. Cikgu. Ya. Mana cikgu dapat 0.729? Daripada soalan ni. Ni. Warna biru tu. Okey. Cikgu. Okey. Sebab dia just bila kita letak kuasa 2, dia just hilang je benda tu. Yang lain tu salin balik je lah. Yang lain tu salin balik. Okey, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, kena ingat konsep ni betul-betul. Punca kuasa. Kalau kita nak hilangkan kuasa 2, kita kena, kalau nak hilangkan punca kuasa 2, letak kuasa 2. Sekarang ni kita nak hilangkan kuasa 2, kita letak punca kuasa 2, dia terbalik. So bila letak punca kuasa 2, kita akan letak kiri dan kanan. Macam ni. Okay, so yang belah kanan, yang belah kiri tu dia akan hilang. So dia akan jadi 2.132. Kuasa 2 dia hilang lah. Yang belah kanan dia akan kekal sebagai punca kuasa 4.54. Okay. Ni soalan aras 5 ni, soalan kebat. Okay, sekarang baru kita tengok soalan. Hitung nilai. So daripada soalan ni barulah kita boleh jawab. Kita hanya gantikan sahaja. So 15 darab dengan, okey, cuba tengok kat sini. 0.85 kuasa 2. So dia bersamaan dengan apa tu guys? Cuba type kat situ. 0.852 5 kuasa 2 sama dengan apa? Cuba type kat ruangan komen. Ni tengok dekat kotak ni. Sama dengan apa tu? 0.729. Ya, betul Iman. Sebab tu tujuan cikgu ubah tadi, sebab kita nak guna ni masuk dalam ni. Kita nak masuk dalam tu. Okey, sekarang tolak punca kuasa 4.54 sama dengan apa tu? Kita nak ganti dengan apa tu?
Ya, artinya apa tu? Punca kuasa 4.54. Yes, kita gantikan dengan 2.132. Okay, cuba tengok sekarang dah boleh kira belum? Dah boleh kira lah. Okay, kira 15 darab dengan 0.729 tolak dengan 2.132. Ya, so jawapan dia adalah 8.803. Okay, 15 darab dengan 0.729 tolak dengan 2.132. Ya, 5 lah. 5 ke 3? 3. Betul 3. Okay. So nampak tak? Yang cikgu highlight tu, cuba tengok betul-betul. Yang cikgu highlight tu. So cikgu highlight tu maksudnya awak kena gantikan yang dalam tu. Okay, boleh? Boleh kan yang lain? Okay. Boleh. Proceed soalan lain Okay, sekarang cikgu nak awak pula cuba. TP2, TP3. Ya, soalan nombor biasanya dalam exam dia akan bagi lebih kurang macam ni lah. Ya. Soalan nombor 8. 8A dan B. 8A dan B. Okey, cuba dulu tekan kalkulator je. Ataupun kena buat satu-satu lah. Tekan kalkulator buat satu. Cuba.
Okey, kita tengok jawapan. Okay, so ramai jawab 18.803, 120. Macam-macam jawapan ada. Tapi kalau tengok kat sini 120 dengan negatif 665. Okey, kita tengok jawapan yang mana yang benar. Okey, kita tengok cari yang ni tekan kalkulator je punca kuasa 14400. 14400. So dapat 120. Ni tak ada masalah, awak boleh tekan kalkulator terus. Nanti awak tengok dekat markah belah kanan tu. Kalau dia satu markah, biasanya kita bagi je jawapan akhir. Awak bagi jawapan akhir terus dapat markah 1. Tapi kalau ada 2 markah, kena tunjukkan jalan kerja lah. Kena tunjukkan jalan kerja kalau ada 2 markah. So kalau soalan macam ni nak tunjukkan jalan kerja macam mana? Awak buat macam ni. Kan awak guna je kalkulator kan dapat 120 kan. Awak buat je lah 120 darab 120. Maksudnya kita dapat jawapan akhir dulu baru buat jalan kerja. Ni kalau nak buat jalan kerja. Kalau dia 2 markah. Kalau dia 1 markah, buat jawapan akhir terus. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B ni dia punya jalan kerja dia. Yang ni kita tunjuk sikit jalan kerja dia. Kita buat satu-satu. So negatif 3 punca kuasa kuasa 3. Dia akan dapat negatif 27. 5 kuasa 2 dapat 25. Tambah dengan punca kuasa 3 dapat 10. Punca kuasa 3 1000 dapat 10. Lepas tu barulah kita tekan kalkulator. Negatif 27 darab 25 tambah 10. So jawapan dia adalah negatif 665. Okey, bagus. Pandai saya kat sini. Bagus. Cikgu, Ya. dapat mana cikgu dapat tambah 10 tu? Tambah 10 tu daripada sini. Sekejap, cikgu tunjuk. Lupa pula ni. Ni bagus soalan tu ni. Cuba tengok kat sini, cikgu highlightkan warna dia. Sini 1 warna orange, sini dapat yang ni. Yang merah ni daripada sini. Sini. Cuba tekan kalkulator tengok. Dapat tak? Punca kuasa 3 punca kuasa 3 tau, bukan punca kuasa 2. Takut awak salah tekan ni. Punca kuasa 3 10. Tahu kan tekan punca kuasa 3 macam mana? Tahu. Okey, tekan. Dapat tak 10? Dapat. So saya situlah. Okey. Alright, soalan second last. Soalan 2 yang terakhir. Kita tengok hukum kalis agihan. Ini nanti dulu. Kalau dia bagi punca kuasa. Jangan. Sebelah mana Okey, soalan ni lah. Soalan penyelesaian masalah ni. Nombor 12. Nombor 12. Okey, boleh? Ready? Okey, ready Okey, kita tengok dalam rajah berikut. A, B, C, A, F, G, C, K, L, M ialah segi 4 sama. So, highlightkan kat sini. Segi 4 sama. So, segi 4 sama maksudnya apa? Maksudnya setiap sisi ni sama panjang. Setiap sisi sama panjang. So, kalau kat sini 4 cm, semua 4 cm lah. 4. Right? Kemudian, E dan G masing-masing ialah titik tengah bagi AB dan juga AD. Okey, so dia adalah titik tengah. Bila dia titik tengah, maksudnya panjang antara AG dan juga GD sama panjang lah. Gitu.
Ini semua panjang. Okay, so bila kita dapat soalan penyelesaian masalah macam ni, kita kena conteng tu gambar rajah tu. Terbaca maklumat dia. Lepas tu terus conteng dekat gambar rajah. Write down ataupun kita keluarkan maklumat. Tak kisahlah awak jawab soalan apa pun dalam matematik, keluarkan maklumat yang awak faham tu. Dan baca tu bagi betul. Baca dengan hati-hati supaya tak ada maklumat yang tertinggal. Okey, so hitung luas dalam cm. Soalan dia nak luas. Okey, dalam cm bagi kawasan berlorek. So, macam mana kita nak cari kawasan yang berlorek yang warna hitam tu? Kita kena fikir dulu strategi apa yang kita nak guna. Okey, strategi dia adalah kita kena cari luas semua ni. Luas apa? Luas A, B, cikgu guna warna lain lah. A, B, C, D tolak dengan luas kawasan X, tolak dengan luas kawasan Y. Cikgu letakkan luas X dengan Y lah. Sebab tu cikgu kata algebra ni penting. Nanti sebab sebenarnya algebra tu kena belajar dulu. Okey. Cikgu letak sebagai luas X dengan luas Y. Tak kisahlah luas tu X, Y tu nama je. Okey. Faham tak? Ataupun kita panggil luas A, E, F, G dan juga luas C, K, L, M. Okay. So, awak tulis kat situ. Luas kawasan berlorek sama dengan luas A, B, C, D tolak dengan luas apa? A, E, F, G tolak dengan luas CKLM. CKLM. Yang ni tak nak tulis pun tak apa. Tapi cikgu tulis untuk awak senang faham. Okay, CKLM. Luas yang warna putih tu. Okay, sekarang kita cari luas ABCD. Okay, luas ABCD sama dengan apa darab apa? Okay, so kita tahu jumlah sisi dia adalah 12 cm. Macam mana dapat 12 cm? 8 tambah 4. Okay, 8 tambah 4. So, dia jadi 12. 12. So, kalau sini 12, maksudnya sini pun 12 juga. Sebab dia kan segi 4 sama. Okay, segi 4 sama. So, maksudnya luas dia adalah 12 darab 12. Okay. Ataupun kita boleh tulis sebagai 12 kuasa 2. Pun boleh juga. Okay, tolak dengan luas A, E, F, G. A, E, F, G tu yang mana? Kawasan yang warna merah ni. Kawasan merah ni. A, E, F, G. 6 darab 6. Ya. 6 darab 6. Sebab apa 6? 12 bahagi 2. Sebab dia kan sama panjang kan. So kita bahagi 2. So jadi 6. Sini pun 6 juga. Tolak dengan luas CKLM berapa? 4 darab 4. Yes, 4 darab 4. Ataupun awak boleh tulis 4 kuasa 2 pun boleh. Sebab tu tajuk ni dia masuk dalam soalan ni, bab ni. Sebab dia sebenarnya dia adalah dia adalah kuasa 2. Okey, cuba kira tekan kalkulator. Dapat apa jawapan? 144. 12 darab 12, 144. Okey, 144 tolak 30. 36. Tolak 16. Okey, so 144 tolak 36 tolak 16. 92. 92. So jawab luas dia adalah 92. Okey. Boleh tak? Faham tak? Faham ni soalan ni memang selalulah keluar exam lebih kurang lah. Biasanya soalan macam ni lah. Nanti awak akan belajar lebih detail tajuk area.
dan juga isi padu ni, luas dan isi padu dan bahasa form 3 nanti. Kita akan guna balik masa form 2. Masa form 2 kita akan guna balik semua yang kita belajar masa form 1 tu. Dia relate. Cikgu kuasa 2 Okey. cikgu. Ya. 12/12 144 kuasa 2. Yang kita buat tambah simbol kuasa 2. Kuasa 2. Tak ada. Oh, CM kuasa 2 tak payah tulis, tak apa. Unit tak payah tulis. Unit tak perlu tulis. Kalau nak tulis boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak tulis, make sure betul lah. Kalau unit itu kalau salah, jawapan betul dikira salah. So kalau nak selamat, tak payah tulis lah. Tapi kalau awak confident dengan jawapan, awak tulis. Tak payah tulis. Sebab dekat soalan dia dah bagi dah tu. Luas dalam CM kuasa 2. Sebab tu kita dalam matematik tak payah tulis. Unit. Sebab dalam soalan dia dah nyatakan. Okay, so itu dia punya jawapan dia. Okay, so sekarang dah pukul 10. Cikgu akan stop dekat sini dulu. Ni yang sempat yang kita buat. Ada lagi soalan-soalan lain yang kita tak sempat buat ni, awak cubalah waktu cuti sekolah ni. So, untuk pesanan penaja lah. Pesanan adalah untuk next class kita akan masuk bab 6. Okay, bab 6. Bab 6 tajuk apa persamaan linear, tak silap cikgu. Persamaan linear. Dan persamaan linear tu siapa yang cikgu akan ajar balik macam bab 5 daripada buku teks. Lepas tu kita akan buat guna bahan yang cikgu bagi. Latihan kita akan guna bahan yang cikgu bagi. Okay. So kalau boleh awak cuba study dululah sikit untuk bab 6 tu. Dia di bawah tajuk algebra juga. Okay. So kita ada tinggal lagi satu kelas sajalah lagi. So kalau apa-apa awak boleh PM cikgu, nak tanya soalan ke apa ke, untuk extra class ke apa, awak boleh PM cikgu untuk cuti sekolah ni. Okay, so ini saja yang sempat kita bincang. Ada yang pertama kita belajar bab 1, nombor nisbah. Yang kedua tadi kita belajar faktor dan gandaan. Dan yang ketiga kita belajar bab ni lah, punca kuasa dan kuasa 2 dan 3. Okay, so sekiranya tak ada apa-apa, kita boleh tutup kelas kita dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wassalihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisabr. Amin. Okay, jumpa lagi nanti insya-Allah. Okay. Nanti tengok balik recording ni kalau free. Terima kasih.